So cabaran yang kita hadapi, saya rasa bila dah bisnes 8 angka ni, memang mostly kita nampak is people lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashraf Aziz. Saya merupakan Managing Director kepada Advertising Marketing Sdn Bhd. So Advertising Marketing Sdn Bhd ni kita bawa jenama Sutra. So Sutra ni kita dah hampir 7 tahun berniaga dan kita jual cadar, bantal, barangan bilik tidur lah. Pencapaian Alhamdulillah, kita grow daripada sale yang sedikit, yang daripada 4 angka, dan Alhamdulillah hari ini kita dah achieve sehingga 8 angka lah. So cabaran yang kita hadapi, saya rasa bila dah bisnes 8 angka ni, memang mostly kita nampak is people lah. Seperti coach pun selalu ulang, people, process, system. So apa yang kita nampak, memang ketiga-tiga ini tidak ada perfect system. Itu yang saya sedang mencari, dan kita keep learning untuk improve sentiasa pasal people, process dan juga sistem. Apabila saya decide untuk masuk kelas ni, kita memang nak solvekan, pertama sekali adalah sale lah, kan? Macam mana kita nak increase our sales. Tapi saya faham dia sale ni dia akan datang dengan masalah di belakang dia yang sebenarnya tunjang utama masalah, iaitu people, process, system. Dan kita nampak memang mostly adalah people lah. So from time to time kita nak improve macam mana saya nak be a good boss, be a good CEO. So sebenarnya itu yang saya cari. Saya nak menjadi CEO yang lebih baik, CEO yang hebat. Saya dah berniaga hampir 7 tahun, dan from to time kita nak juga improve diri kita supaya kita boleh lead company kita dengan lebih baik.